Assalamualaikum. Tepuk dada tanya selera. Kita kembali kepada penjurusan terhadap kehidupan dan budaya kita. Jalan kita sudah dialih orang. Artinya, budaya orang Melayu khasnya sebagai penduduk asal di negara ini sudah tidak diwarnakan, tidak dibina, malah telah dirosakkan jalan itu. Jalan pertama yang dirosakkan dan dialih ialah bahasa Melayu. Tidak ada satu pun gerak kerja yang dilaksanakan pada hari ini yang tampak mengutuhkan, mengukuhkan dan memperkasa bahasa Melayu itu. Malah Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri sudah hanya tinggal pustaka. Gerak kerja bahasa sudah tidak ada. Dalil, terlalu banyak perkataan Inggeris dimasukkan ke dalam sesuatu ayat yang ditutur oleh Melayu. Selain itu, kata-kata serong, istilah-istilah yang melucukan, yang membawa kita kepada imej jatuh. Seperti korang, diorang. Tidak lagi menggunakan anda, tidak lagi menggunakan mereka. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan istilah, frasa dan ayat, semuanya sudah berbau Inggeris dan diinggriskan. Tidak perlu saya menyorot kepada kata-kata pakar. Sebenarnya sesuatu bangsa yang sudah melupakan bahasanya, bangsa itu akan diketepikan. Jadi dalam hal jalan dialih orang tadilah, kita sudah ketinggalan dan pakar bahasa kita, sastrawan kita, pegawai-pegawai Dewan Bahasa kita mesti bangkit dengan sendiri. Jangan jadi hanya sebagai jabatan biasa, masuk pukul 8, keluar pukul 4.30. Perjuangan bahasa tadi mesti berterusan. Sebab di atasnya ialah himpitan bahasa Inggeris. Kita bukan menghalang bahasa Inggeris untuk dijadikan bahasa komersial, bahasa diplomat, bahasa antarabangsa dan bahasa research atau penyelidikan dan sebagainya. Yang kita tuntut ialah orang Melayu mesti bangkit bersama dengan rakan-rakan warga negara Malaysia, menegakkan balik bahasa budaya kita, bahasa menentukan bangsa, dan hidup bahasa, hidup bangsa. Kata-kata ini sudah lama dikatakan orang, tetapi mungkin ada pihak mengatakan, oh ini cerita lama. Soal bahasa bukan cerita lama. Soal bahasa adalah cerita tamadun, cerita nasionalisme, cerita bangsa, cerita budaya, dan cerita merdeka. Tikar Permaidani letak di sini, dipijak di sini dengan selesa. Wahai pemimpin para madani, tampillah sini, belalah bahasa. Titik angsa naik jenjang dalam asuhan Tuan Puteri. Anak bangsa mesti berjuang, jangan jadi gelandangan di negeri sendiri.